Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan yang telah melihat dan menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudin Isa. Terima kasih. Dia punya view dia. Ada kolam renangnya, ada dewannya. Cantik lah. Kita nak pergi malah penat lah. Kolam renang situ. Macam bilik ni apa, dapur lah. Kat dapur ni dia punya point dia satu je, lampu je. Kena buat 2 point lampu, 1 kipas ke macam mana? Kena kipas. View dia memang cantik, lawa dekat masjid, tapi 5 ke 10 minit dekat masjid. Kedai pun 5 ke 10 minit, jauh lah. Kedai semua kat luar. Dalam kawasan ni tak ada masjid, tak ada semua. Tu ada orang welding. Ni kan apartmen ni tak tahu. Ini kan susah. Sini pagar kan, orang tak ada masuk, tak ada tembus. Jadi nak keluar untuk beli barang, makanan ke apa-apa, kena naik kereta motor. Tu lah, tempat ni tak ada untuk beli barang, payah sikit lah. Okay. Okay, lebih kurang lah saya bagi tahu. Masjid pun dekat dengan punya masjid. Dan sesuai kalau beli rumah kat sini. Ada pemandangan air macam ala-ala duduk kampung kan. Ada air sungai kan. Ni malam-malam kalau tak ada orang tolong mandi ni. Okey. Belakang okey luas. Dia buat lepak-lepak je kan, makan angin ni. Buat BBQ ke. Terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudin Isa, dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amarudin 891. Yang satu hati satu jiwa, kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat di akhir kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.